Kita ucap terima kasih kepada pihak-pihak yang buat kebaikan di Kedah ni. Bantu siapa-siapa, pihak-pihak yang khususnya yang bantu pemain bola. Saya ucap terima kasih kepada NGO yang buat kutipan. Kepada tukang sampai, tukang bagi, terima kasih. Yang mengutip, mengumpul, buat inisiatif, terima kasih. Cuma saya ada 11 orang lagi kaki tangan KDAFC, bukan pasukan, bukan ni, staff. Staff kita ada 11 orang lagi. YB Razi bagi duit dia 11,000. 11 orang, seorang 1,500 dia bagi. Untuk duit raya. Seorang YB dia bagi. Ya. Dan saya pun ada dihubungilah, saya sedang mendetailkan maklumat tu. Bukan player dah ada orang bagi kan, no? Alhamdulillah, terima kasih untuk staf kaki tangan KDAFC. Untuk makluman, saya tanggung hutang berkenaan dengan pasukan tu sebulan 200,000 untuk bayar tiap-tiap bulan. Jadi jangan kata saya KFA tak tolong dah. Kita tolong. Mula-mula kita ambil pasukan dulu, kita tanggung hutang 16 juta. Kita ada 4 bulan tunggakan gaji. Lepas berjalan sikit lagi, sampai lagi tuntutan daripada Badan Berkanun. Kemudian sampai lagi komitmen untuk musim depan. Campur-campur semua sudah lebih 30 juta. Yang kata kita tak buat apa untuk bola sepak. Kalau tolong 200,000. Lepas tu kutuk orang yang buat lebih banyak. Saya rasa hilang pahala tu. Kan? Bila kita buat kebaikan, kita nak pahala. Tapi kita buat kebaikan sikit. Lepas tu kita kutuk orang yang buat kebaikan lebih banyak. Pahala kita jadi debu. Tuhan tak kira. Kalau you buat kebaikan, jangan petikai kebaikan orang. Biarlah dia buat. Tak dia buat lebih banyak daripada kita. Jadi kita jaga kebaikan kita supaya tidak hancur. Tuhan kira. Kalau you riak, you takbur, you hantam orang pula, hancurlah kebaikan tu. Tapi bulan puasa ni rugi ya. Dapat 8 dahaga saja. Kalau nak politisize semua isu-isu kan, no? Kalau kita jawab berat lagi. Jadi tak payah jawab. Kita maklum saja kita pernah membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang yang itulah. Orang yang duk deret masa bagi bantuan tu kan. Depa duk barisan belakang, puak tu tinggal hutang tu. 16 juta. Tak bayar. Pasal gaji masa tu 4 bulan. Gaji pada masa tu player import 125,000 sebulan. Ada 2 orang dari tu dah 250,000 gaji pada masa itu. Kita tanggung. Tak bising pun. Kita carilah dana-dana, cari sumbangan, bantuan orang. Sumbangan melalui KFA. Bayar 16 juta. Bayar gaji tunggakan gaji 4 bulan. Kemudian datang lagi tunggakan Badan Berkanun macam Liridon. Dia punya LHDN tak bayar 1.9 juta. Liridon tak ada sini dah. Tapi tunggakan tu datang kemudian. Kita yang kena bayar. Lala ni duk bayar benda-benda macam tu 200,000 sebulan. KFA. Kita tanggung. Mereka bagi 200,000. Berapa tahun kan kat satu pilihan raya lah. Bagi 200,000 bising. Kita bagi 200,000 sebulan tak bising apa. Masih berjalan. Supaya tim KDAFC ni dapat lesen MFL. Jadi kita ada kena komitmen tu. Kita buat surat bagi. Kita bayar lah. Untuk licensing musim depan dia ada komitmen yang kena bayar. Bola sesi lepas untuk licensing kita tolong dia 2 juta. Dan kata kita tak buat apa tu, kalau kita senaraikan tu takut kesipuan. Takut kesipuan. Banyak. LHD adalah, KWSP adalah, masih banyak. Sebulan. Dan apa? KFA minta sumbangan lah. Sebenarnya banyak lagi sumbangan yang KFA boleh dapat tau. Dulu lepas hantar SPRM, kepung semua kita punya penyumbang. Cari penyumbang satu-satu syarikat, pis rebu pula minta senarai kat kita. Tujuan dia apa saya tak tahu. Lari habis semua. Buat apa SPRM pergi duk gempak lepas tu semua penyumbang-penyumbang kita.
Tak ada orang bagi lah ni. Susah lah juga. Main politik sampai teratur kan. Saya tahu tu semua agenda politik saja. Tangkap orang berhujung kuning. Lepas tu potret besar-besar. Lepas tu tak ada kes. Lepas tu main KFA ambil senarai penyumar semua. Pi tiap-tiap syarikat pula. Pi duk gempak. Hari habis semua. Lepas tu tim bola teruk. Lepas tu marah kita. Itu yang telah terjadi. Kita kena faham benda-benda tu. Tu yang kadang-kadang saya kata tak guna betul hampa ni. Kan? Bila kita pulun, depa sabar. Bila tak buat ni, depa buat lagu ni. Saya malas lah main game hampa. Saya buat kerja saya sudah. Saya tak mau main game hampa. Hampa nak buat apa, hampa buat. Saya akan buat kerja saya aja. Kat mana saya boleh tolong, saya tolong.